Kan minta IC dan Malaysia cik. Pertama, amalan pertama. Ya. Kamu nampak itu kah? Sorry, bukan sampai dari sini kah kasih. Pandai kau baca kah? Dia nampak pas saja. Apa yang cik dari sini pergi sana? Jadi di Sabtu pas dia. Mungkin itu sampai sana tu. Sampai sana kan? Namanya ini sampai sana. Memanglah dia letak tengah-tengah. Iya kan? Nah, sorry lah cik. Boleh saya kejap, saya pergi bengkel. Cik Alek ke? Boleh, tapi saya saman lah. Tapi saya saman lah. Itu boleh begitu cik. Kenapa tak boleh begitu? Kenapa itu tidak disaman? Sama lah ni, saya mau sama lah ni. Itulah saya nampak cik ni. Itulah ngamlah. Itulah saya nampak cik minta Cik Alek tu. Kalau saya tidak pun saya diam saja, saya saman je. Iyalah, saya suruh Cik Alek itu jadi saman. Saya pindah. Saya mau tengok itu di saman juga. Boleh. Boleh. Itulah saya suruh Cik Alek tu. Kalau Cik tidak mau Alek, saya sama je. Iyalah, maksud saya ngam jual tolak kantor kita kan. Saya baru sampai ni. Iyalah. Mereka beraduan, mereka adu saya ni. Sorry. Maksud saya pindah. Saya mau tengok itu di saman juga. Kenapa kau mau tengok dia di saman? Ini cik jaga tepi, jaga kain sendiri cik. Tak payah cik jaga kain orang. Mana ada begitu cik? Ya saya saman tu. Siapa yang dulu? Saya mau tengok. Tapi Cik Alek tidak mau. Saya pindah. Cik Alek tidak? Saya alihkan. Kau dengar cakap. Sila. Saya alihkan. Saya mau tengok itu kau saman. Minta IC lesen cik. Minta IC dan lesen cik. Kenapa kau minta IC dan lesen? Minta IC dan tidak sama. Sudah rekaman. Minta IC. Iyalah. Jadi kau saman ke apa? Minta IC. Saya mau alihkan. Minta IC dan Malaysia cik. Pertama, amalan pertama. Amalan kedua. Jangan bagi amaran terus. Diplomasi. Saya bagi cik amalan. Diplomasi. Apa tu diplomasi? Saya suruh Cik Alek. Alek lah cik. Saya alihkan. Ataupun saya tapi saya mau tengok itu kau saman. Bagi saya cik punya lesen. Saya mau tengok itu. Itulah adil. Ya, adil. Niat saya cuma kasih suruh cik jalan saja. Iyalah, tapi kau terus mengancam. Kenapa? Kita ni cari kerja, cari makan. Biar adil. Memang adil. Itulah saya tadi suruh cik jalan. Supaya saya tak saman. Kasih tolong saya. Adil lah dia begitu. Adil lah. Okey. Kesalahan apa itu larangan letak kenderaan minta cek lain sini. Apa? Dalam parking kan? Bukan, larangan letak kenderaan. Ada tulis larangan letak kenderaan. Lain sini. Belakang cek berdua, terima kasih. Ini. Okey. Dia punya IC. Ini cek ni. Terima kasih. Terima kasih. Yang penting adil. Memang adil tu. Ya. Cek tak sama cek. Adil. Tak, kalau itu mau cek buat.